Lancang kanan, Gad. Tegak, Gad. Istirahat di tempat, Gad. Nah, jadi awak KKN di... Dalam beg, abang. Lah, ulang lihat. Jadi awak KKN kini di Nagari Tanjung Alai. Ikut kelompok 10. Jadi untuk kegiatan awak lancak langsung sen kakak ketua dua nak. Lancaknya giaran lai. Jadi kita di Siko ber-KKN dengan program itu yang pertama itu tentang pengentasan stunting. Selanjutnya itu tentang bagaimana peningkatan pariwisata di Nagari Tanjung Alai. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana cara kita memajukan UMKM di Nagari Tanjung Alai. Jadi itulah program utama kita ber-KKN di Nagari Tanjung Alai ini. Lah itu. Itu saja. Iya. Kok Nanya itu banyak. pandai deh menyampein tadinya kicik lah. Alah. Tapi tidak pandai bertanya ya kawak ada. Itu sana bersampein kirunya. Pariwisata. Ya. Itu alai. Ada deh. Stunting. Oh, stunting. Nggak stunting ya. Tuh. Stunting. Oh, stunting. Kok terlambat ang tibo. Memang kau air pagi lu. Berbagai lah dan pagi lu. Awih dah nah. Dia dah awih dia. You balik dah air. Ipa dah balik dah pelah. Nanti kah? You pakai piti. Pitikas pi awak memacik pun ya. Dikas tu bendahara lah nya. Pi udah marangku sado ya ke sebendahara sekretaris ketua udah sado ya. Piti mamiti ndak picayu nyo kaden do. Di sado. Bendahara Risa. Bentak diri salah. You piden ketua satu si kuang suruh lah dia sampai meminta. Di mana tak ketua satu dia yang tak pernah. Beli air sekali deh. Suruh marjam amalin dan. Tak ada sudut macam di mana kening jidah kah? You kan ada lapau sekurang kah? Tak ada macam dah. Tuang ling. Berbagai ni balik limun dah limun. Soda ambah sama malin. Tu abet raman tak? Ayo tu beli susu saset tu geng. Deh, you pai lah lah. Dia tak take risau lah. Aku di mana? Kayak gini kah? Hah? Lereng green. Lereng green. Tu yang air nak lain. Tak ada lapau gaya tu. Kemana lah kedai cari limun lah ko, susu kedai cari guys. Main sini bang. Ya. Ini Oh, beli air limun. limun. Dari cari sirut. Beli sirut lah dah deh. Bisa 5 tua. Lain dalam. Dan saksi. Itu kayaknya tangan sana. Tak perlu dia lah. Samu ay. Itu beraja tu jalan kemari dia. Berjalan kemarin. Yo mari lah tu. Tua tanya risau lah tua. Nanti. Masalah sih tak perlu deh. Ni makan Yo, lah. boleh. Yo dia aku satu tak kerja aku deh. Itu gini kan. Yo untuk kini nak mungkin dia pergi kini gata bisa kali lah mungkin dia keluar gara-gara sana. Deh. Pelo deh. Deh. Cak Nagari nak weh. Ibu Tanjung Alai ku rancak mana? Nak nampak dah nak ada tadi nak. Nah, siapa betul-betul nan tadi tu? Ang ya? Iya. Iyo, jangan foto-foto. Jangan gaduh-gaduh kecang tu. Sa. Ha. Lah masak nasi. Pihak baru tiba lo ketua. Sian sudah ketua nanyo hari tu. Dah panjul tadi. Pari litak sih. Deh, biasa lah wak beko makan jam 9 malam beko lai. Ini nak kesakit paru ke? Atu ndak wak pikir yang tu deh. Nya awak aku nan kau pikir awak kau kemas nak. Ha. Biarlah je ni yang cek dah panjul tu lai. Mareh ya kau awak. Dah do ke kamare. Dong. Dah do itu biarlah je ni yon cek lai. Nah, iyalah. Kau kecil nak kenyal. Ayo. Jam 9. Jam 9 malam ya. Pari litak. Inilah. Iya. Tadi. Baru tiba lu minta nasi. Awak aku nak. Bagunja deh ke? Indah. Kau makan dah dong. Tu yo litak baru deh nak kenapa lah? Yo santala tanak kan. Makan. Tanak. Ada lah. Dia duduk kerajaan lalu dan juruk Pak Jorong lalu deh.
Iya je Pak Wali kali deh. Pak Jorong saya lupa wali pi ketua tu. Oh iya deh. Nah, Ya lah dah. ya. Ai aduh siku ah. Jadi ku indak aduh itu aduh kalih ke ya. Garpu. Oh, pralayang. Ndak ada aduh ayi ku dan celik layang ke lah ku lu. Ngana orang tu di nyunyi dah tu. Ya siku. Oh deh, ande. Wih lapau siku deh ku. Hah? Ayi danau nak nampak. Lapau tak nampak siku dah. Mana cari lapau ku? Dia mesti danau ku lai. Dah tak minum denyo dah tu. Buat kadang kuang aku minum itu. Singkara abatang ombilin maninjau ria antokkan dek kasih kita tajalin. Padu pecah. Mang, Kau tanya ke Pak? nanya Mana lapau siku Pak? apa jauh ko? Dari mang, Dari KKN dan kelompok 10 dan mencari lapau tadi jauh dari bawah ni tadi ah. Nak susu apa orang? apa bawah dah balik dah. Ada yang jual limunan. Lai saya cari nan. Susu? Lai. Su lai dua nah. Ang chena kan hari ni ko ka. Cari hotel doang, balik doang. Pak. Apa lagu Pak tadi dah? Singkara batang ombilin Tua. maninjau ria antokkan Ada yang kedua dek kasih kita tajalin. Taruh. Woi, kok bayang? Tapi mah cari lapau. Ndak Lapau, cari wah. mendak cari riak ambilin dan do. Ke baju mamater dah. Iya. Mahasiswa mang, mi. Umeng. Oh, mi ya. Iya. Tapi KKN ang kemarin. Dari KKN kemarin. Pada balik apa ano? Aduh, Pak tanya lah, ini dah. Dak. Mahasiswa Umi ya. Mahasiswa Umi. Dia nak orang baru ni siko. Pokok nak dun ang menyabuk kok ada masuk anak hari ni. Tiang kerajaan ang orang. Narimu aja ko. Palu ya nak muana. Baru Mana lapau sinan? tutup na. Tutup Pindah dah ada ciri khas lapau bau kat marah ke lapau nan. Dah malu-alu dah anja. Tak ada lapau nan dah. Bapak kah? Anak yang baik. Mana? Orang baik. Ramai digoleh orang dan siko. Digoleh orang. Digoleh orang. Reduksi 8. Asin jurusan ni. Bercampur-campur. Ada hukum geng. Ada pertanian geng. Banyak lah. Jangan tanya orang lain. Oh di Umi ya. Lapau buat dia lapau. Alah, bang dia lah. Dah. Bang dia dah. Dah ke lapau? Lai. Tunjuk lapau dang. Jalan masuk kan hari dia. Pak. Nanti dia jalan dang. Dia Pak Wali dah nyolai kau mah. Pak. Tak tahu dah. Pak. Kami digoleh orang kemarin. Digoleh orang. Lupa lu sudah suruh ya Pak lah. Iyalah. Tu kau apa dah? Lah, turut bapak ya. Ya, mana lapau Pak? Ini ya. Pak balik. Sini kau Pak balik. Pak balik. Masuk kau. Oh, di rumah ini kau ni juga. Ya. Nanti Pak balik. Baliklah. Kau. Jom, malu-malu lu Pak balik. Di sana. Kau ni juga. Pak balik. Naik lu. Dah. Dah jom. Ayo. Jangan malu-malu lu lai. Dah. Laki kemarin. Dia Pak balik dibuah. Limun di mana limun? Dek dah ada suruh dan dah Pak Wali suruh dan. Salam lai. Pak Wali ya? Pak Wali ya. Mali lah, ai mah. Ya, abu ai nah. Doh lu dah. Mahasiswa. Iya Pak. Kau nak menyebut ang masuk kemarin? Yo rencana beko kami kapai ke kantor di Nagari. Lai ko lah. Yo di Nagari yo mana? Yo tu tunggu Pak Jorong lu. Oh, berapa orang siko sudah?
Tiga walah. Sudah kau kawan anda putusi kaki. Cukup. Ambo kami sedua. Murah dah. Tamu dia lu. Okey lah. Datik urang ni cukup maya. Dia. Dasar masjid negari urang sana. Kini kaleng. Sini kali. Pak. Dia 4 wali cukup mah. Lah 7 periode ni cukup maya tanya alai ko. Pak boleh lain. Wali nama. Iya Pak Wali ngamu hendaknya. Bagi saya. Yang dengar dia nyong kawan tu. Dan pak dah. Yo. Naik ada Pak. Yo. Selamat siang. Siang. Kalian dari Umi sedua kah? Yo. Pak. Boleh tahu ko siapa mengicek? Ndak. Jawab Pak boleh tahu? Ndak. Tak tahu dah? Ndak. Ko lah Pak Wali. Oh, Pak Wali, Pak. Selamat datang di Tanjung Alai. Mak datang Pak. Ya. Ko negari kami. Bantu bang Khalid, bantu anak dah. You dia enggak ragu dia. Saya lah nak ini usah. Weh, ini Pak Wali nah. Dia suruh dia nanti nah. Sebantik je kalek. Kok sebantik tu nak 7 Pak sebantik di dunia satu ngah. Ngomong cik kau. Berapa tahun kuliah seorang? 3 tahun. 8. 8. Ya. Nak masuk Nanandi nah. Kurang 3 tahun ni nak jadi produksi kepada orang. Kalau dia ni kuliah dulu di luar negeri yang. Yalah dah. Berapa tahun? Dia. Dia jauh kuliah dia. Tu kini yang kat di Kuala Negari. Ya. Kini yang guru kini satu ya. Jadi Pak. Dah. Pak. Tak ada belajar kini dah. Jurusan mana buah sekolah? Banyak. Banyak. Asal jurusannya? Pertanian. Okey. Hukum. Kuitansi. Akuntansi, Pak. Pertanian ada tadi? Ada. Cocok mana? Kita berkebun gini. Lah. Ya, Pak. Orang berasin laman-laman rumah jalan lah. Ya, Pak. Parak masuk parak gay lah. Anak pertanian saya, Pak. Anak sadunya. Oh, sadu. Lah. Awak lendak Rudin. Mu pakai kalian. Bangku lah dia kuah. Cepet lah ngalik. Yuk. Ya, Pak. Ngalik gini. Ya. Aku parak aku nak kalian rambah kedua. Berasin. Gadang ya, Pak Wali. Ya. Kalian harus berbakti kepada negari. Dengan dipel mama boleh. Ya, aku sadu. Dipel. Ya, parak aku saya kilik-kiliknya. Kamu dah kawak nanti dia kilik aku deh. Oh, cepet anak orang. Ada. Ayo tu. Oh, you berasin tu guys. Ya tu. Ya tu. Dah masuk lah. Woi. Masuk lah. Dan dia nak mak dia Pak. Dah nak pertanian dah. Dan dia nak mak dia. Ya, masuk tu dah. Mama Nana, berasin tu sadu. Din, Taruh. you lah itu. Iya, tu nampak kisah. Taruh lah. Ini siapa lagi ku dah nyu. Saya yakin dah marah-marah bang Khalid. Bantu emang tak pandai gitu nah. You nak bangki dia muda yang enggak. Dia Pak. Dia masih Matuan. Kan? Dia ni rumah dia lah mangku dia kerajuran ibu siku mangku je lihat. Pak Wali sih dah. Dia cuma nampak sekarang. Pak. Ini cik panjang kan. You Pak Wali itu you betul. You mengecek Gua berarti parak aku di dia kening kau kan. kan. Orang itu kok Pak Wali kareh sembacu ande guys. You ang mengicik mancaramai dia nak malai. Dia san mancaramai ya tadi. Iya, Ya Pak, ya Pak. Bagus Pak. Atlet dia, Pak. Dia nak taluk di sana lah 8 tahun dia kuliah sama Pak. Sudah lah nanti Pak. Kalau ngicik dah sah. Jadi biar depan ku dapat kau lena sah. Jangan dah sabar. Wak baru Enggak nah Pak. Dapat bangku. Jadi nak payah. Ya. Adik-adik. Adik-adik kedua Pak. Pak. Salah lah je Pak lu. Adik-adik Pak kau? Dari sekolah, anak sekolah. Ada sekolah. Dia mau kerajaan Pak Wali? Iya tu, kau salah nampak lu. Apa? Nama apa Wali kau? Salam lah kawan-kawan. Salah nampak lu. Aduh. Kalau salah Pak enak. Pak minum kopi sedar dia. Minum kopi. Lah, kopi sedar. Nyok Pak. Ya. Aduh, dah tahun baru aku saya. Ini pemuda.
Iceknya inyo Pak Wali tadi dah Pak. Tak ini Pak Wali ambo Pak Wali sekolah. Tu sia dia Pak. Gitu sah. Ini baru pindah baru sekolah mah. Ini kat ikut sekarang. Sana mau Pak. Sekali nama tu. Angin. Baiklah anak-anak tadi kan walau tamu tengah jalan tadi lanjut dulu di Sikalek tu. Dia because Sikalek dia lulusan tempat tu. Dia untuk selanjutnya anak KKN ko wah bertamu di kantor wali negara besok menerangkan kegiatan daripada anak KKN ko. Dia untuk selanjutnya anak-anakku ambil terima di kantor wali negara wah terangkan program yang dibawa oleh anak KKN dari Umi Solok dari kelompok 10 ko. Jadi salah satunya tadi dosen pembimbing kalian lah apa untuk melaksanakan salah satu program adalah untuk pengentasan stunting di negara Tanjung Alai. Karena Tanjung Alai itu merupakan negara tertinggal sejak tahun 2020. Tahun 2021 telah menjadi negara berkembang. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena banyak stunting. Kemudian masalahnya adalah dengan tidak adanya produk unggulan. Jadi produk unggulan yang diangkat di negara Tanjung Alai adalah pariwisata UMKM. Jadi salah satunya adalah UMKM itu adalah untuk pengembangan produk unggulan di Tanjung Alai adalah kopi robusta. Nah, itu kinilah dibuka kafenya namanya Brother Kopi. Jadi salah satu untuk mengangkat untuk menjadikan negara Tanjung Alai menjadi negara berkembang. Jadi kemudian untuk mengatasi stunting, Tanjung Alai pun telah menjadi negara berkembang itu adanya pos gizi. Di seluruh itu ditangani secara kolektif seluruh komponen yang ada di negara. Jadi barangkali itu demikian untuk anak-anak kami, anak-anak Ambo, sadonyo, anak Umi. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang terbaik di kelompok Umi KKN pada saat ini. Pada Tanjung Alai kami sangat respon, kami sangat menuntut kerjasama awak bersama untuk memajukan negara Tanjung Alai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leh Ramidin. Ni tarang Pak Walidin. Tu urusan kalian ni baca boleh. Tu pasal Pak. Ni urusan kat tu urusan Pak Wali nah. Bikum ialah mau cari urusan Sikalek tu di mana amu jujur telingonya kok. Agak lebih je mau Pak. Ya. Ayo nyo membiak mulah terus taruh di negara dia mah. Hanya mengaku Pak Wali ya itulah masalahnya. Dia kalian ni kerajuan do ke Sikalek. Itu masalahnya. Dia lah mencari nyo kat Sikalek tu bawa ini tidak berurusan ke Pak Wali lah Sikalek tu. Ni Pak. Ni Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Selamat datang di negara Tanjung Alai ya. Pak. Selamat bergabung di negara Tanjung Alai. Kini kiceng kau din. Ndak inyo tu Pak Wali tu je. Yo cang din. Sahar tu nya mengecek pada Pak Wali dia duduk ni nah suhu dan. Kamu tak perlu tipu lah langsung urus orang sekali je. Namanya percaya malah nabeh-nabeh itu keraju awak pagi lu. Hendak ia berubah ke orang dia bodoh orang ketuk je taruh. Ya mula masalah tu kalau suhu Pak Wali ni sebenarnya tu. You kalau untuk nak capek lo tipu Pak Wali. Kau ndak bang jadi di dalam dia. Jadi apa saya lagi gotong royong saya sini tak ada masalah tu. Kan di laman rumah awak tu. Tu ah. Keraju adanya. Halo. Ang tungkay ya. Tungkay ni dia kita kang. Cepat kerja. Anda be ulah ya, ada jin di mana? Ampun Pak Wali. Ayolah. Kamu mari boleh ya? Ada be dia udah yang lain. Udah ini ya. Sudah rupiah. Jangan be ulah yang. Ampun Pak Wali.